Hai, nama saya Nur Wardina Syafira binti Yahya 305988. Jika kita lihat dari perspektif visual, gambar ini memfokuskan kepada individu yang sedang menyiapkan tugasan dengan sudut pandangan yang sangat peribadi dan dekat, seolah-olah kita turut berada dalam ruangan itu. Dari sudut produktiviti, elemen seperti laptop, tablet, telefon dan nota fizikal menggambarkan keseimbangan antara teknologi moden dan tradisional. Ini menunjukkan bagaimana gabungan kedua-dua pendekatan ini boleh meningkat keberkesanan dalam menyiapkan tugasan. Selain itu, suasana ruang kerja yang santai tetapi tetap tersusun memberikan gambaran bahawa persekitaran yang selesa dan terurus mampu menyokong kreativiti, tumpuan dan kecekapan. The lens and the frame. Dalam analisis visual seperti the lens and the frame, kita melihat bagaimana perspektif dan konteks membentuk pemahaman kita terhadap sesuatu gambar. The frame merujuk kepada bagaimana gambar ini dibingkai, sama ada dari segi komposisi dan elemen visual yang dipilih untuk ditampilkan. Dalam gambar ini, penekanan diberikan kepada tangan yang sedang menaip sesuatu di komputer riba yang digunakan. Susunan objek di atas meja seperti tumbler merah jambu, tablet dan telefon pintar memberikan gambaran tentang keselesaan tempat itu bagi membuat aktiviti yang produktif. Saya Sofia Umairah, nama metrik 305995 ini menerangkan mengenai color terminologi yang terdapat dalam filem kami. Contohnya gambar yang telah saya paparkan ini. Pertama, hue iaitu warna bangunan yang menggabungkan biru dan jingga serta memberikan kontras hangat dan sejuk. Manakala warna daun dan pokok pelbagai warna ataupun hue hijau semula jadi. Warna kereta pula terdapat putih, perak, biru, merah yang menambah variasi visual. Manakala yang kedua, saturation. Warna-warna dalam gambar ini agak sederhana hingga tinggi saturationnya, terutama pada bangunan biru dan jingga yang terang dan mencolok berbanding latar belakang semula jadi yang lebih kusam. Jadi, ini boleh mencerminkan suasana ceria atau bertenaga. Seterusnya, yang ketiga adalah value ataupun nilai kecerahan. Langit kelihatan mendung, jadi pencahayaan semula jadi adalah lembut. Ini menciptakan suasana yang tenang atau yang suram. Seterusnya, kita dapat lihat berdasarkan video sebelah dan gambar-gambar daripada filem kami. Jadi, kita dapat lihat bahawa color temperature ataupun the balance dapat menghasilkan cahaya semula jadi yang banyak terhadap kami punya filem. Cahaya semula jadi yang terdapat pada gambar di sini ialah suhu warna natural, kesejuk datang dari sinaran matahari yang tersebar oleh bayang-bayang pokok. Jadi, ini menciptakan suasana yang tenang dan santai. Kontras warna subjek, pakaian berwarna gelap dan tudung neutral subjek utama memberikan imbangan dengan latar belakang bangunan berwarna cerah seperti biru, jingga, putih. Jadi, ini menonjolkan subjek tanpa mengganggu warna persekitaran. Aksesori seperti di meja, antara botol, font, cawan menambah sentuhan warna hangat dan pastel. Jadi ini menyimbangkan elemen warna sejuk dari rumput dan bangunan. Kita dapat lihat subjek utama seperti wanita sedang menulis di tablet. Jadi ini diterangi dengan baik tanpa bayangan keras, menunjukkan white balance dikawal dengan baik, menjadikan warna kulit dan pakaian kelihatan semula jadi. Suhu warna sejuk iaitu gambar-gambar di sini mempunyai ton kebiruan dan kehijauan yang halus, terutama pada dinding kiri dan latar belakang. Ini memberi kesan suasana tenang, sunyi atau sedikit dramatik. Imbangan warna pula terhadap gambar-gambar dan filem video kami. Walaupun suhu warna cenderung sejuk, kulit subjek tetap kelihatan semula jadi. Ini menunjukkan kawalan white balance yang baik agar warna manusia tidak kelihatan terlalu pucat atau kebiruan. Sabar. Kau ni kenapa laju-laju sangat ni? Tak boleh sabar lah, weh. Aku dah buat semua benda salah. Aku penat lah. Macam mana ni? Kau kena tolong aku, weh.
Kau faham kan apa yang aku cakap? Aku faham, tapi aku rasa aku dah tak cukup masa untuk siapkan assignment ni. Aku rasa aku dah tak boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Siti Rada Syabikah 305983. Hari ini saya ingin kongsikan sedikit pemerhatian saya tentang gaya sinematografi dalam video ini yang sangat menarik. Pertama sekali, kita boleh nampak warna hijau digunakan secara konsisten. Warna kehijauan ini bukan sahaja memberi suasana sejuk, tapi ia juga simbolik seolah-olah watak-watak berada dalam dunia maya. Kemudian kita perasan adanya pencahayaan yang suram. Cahaya datang daripada satu arah sahaja menyebabkan wujudnya kontras antara gelap dan terang di dalam video tersebut. Seterusnya, sudut kamera yang simetri. Setiap babak nampak tersusun rapi. Subjek selalunya berada di tengah. Ini secara visual menyampaikan mesej bahawa dunia dalam video ini terkawal. Akhir sekali, semua elemen ini dari warna, cahaya hingga susun atur sangat menyokong satu tema besar, iaitu tema realiti maya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Adia Adrina binti Ashwi, nombor matrik 305708. So saya akan terangkan tentang exposure theory. Exposure theory dalam sinematografi merujuk pada jumlah cahaya yang mencapai sensor kamera atau filem. Benda ni dia akan tentukan terang atau gelapnya sesuatu image. Teori exposure ni sangat penting untuk mencipta mood atau memberi fokus pada subjek dan menyampaikan emosi dalam sesuatu babak atau gambar yang kita nak tunjukkan. So, tools of exposure yang kita orang guna dalam short film is yang first sekali aperture. So dalam gambar tu subjek utama, which is dua pelajar tu, nampak terang yang jelas. Lepas tu background kat belakang tu tak terlalu kabur, still clear, and dia menunjukkan penggunaan aperture yang sederhana. So dia membolehkan subjek dan latar belakang dalam keadaan fokus. And the second is shutter speed. So gambar ni dia nampak tak kabur sangat walaupun tangan subjek tu macam bergerak kan masa tengah type. Dia menunjukkan shutter speed yang agak tinggi. And then yang third is ISO. So gambar yang dirakam kat sini, gambar tu diambil waktu siang dengan cahaya semajadi yang cukup. Oleh itu ISO yang rendah kita orang guna untuk mengekalkan kualiti image yang bersih dan bebas daripada bunyi-bunyi bising semua. So sekarang saya akan terangkan tentang tools of exposure pula. So dalam sinematografi ni, tools of exposure ni merujuk pada alat atau kawalan teknikal yang juru kamera gunakan untuk menentukan jumlah cahaya yang memasuki dalam kamera, untuk yang mempengaruhi brightness, kontras dengan suasana dalam suatu babak. So dia tak nampak macam terlalu terang, terlalu gelap sangat. Dia nampak seimbang. So tools of exposure yang kita orang guna dalam short film is yang first sekali aperture. So dalam gambar tu subjek utama, which is dua pelajar tu, nampak terang yang jelas. Lepas tu background kat belakang tu tak terlalu kabur, still clear, and dia menunjukkan penggunaan aperture yang sederhana. So dia membolehkan subjek dan latar belakang dalam keadaan fokus. And the second is shutter speed. So gambar ni dia nampak tak kabur sangat walaupun tangan subjek tu macam bergerak kan masa tengah type. Dia menunjukkan shutter speed yang agak tinggi. And then yang third is ISO. So gambar yang dirakam kat sini, gambar tu diambil waktu siang dengan cahaya semajadi yang cukup. Oleh itu ISO yang rendah kita orang guna untuk mengekalkan kualiti image yang bersih dan bebas daripada bunyi-bunyi bising semua.